Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Mafan bin Azizul. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Aimubah, Jasin, Melaka. Kod sekolah saya adalah MBA 1079. Pada hari ini, saya akan menceritakan buku yang bertajuk Jangan Kurang Adab, asal daripada nukilan Bob Khairi dan ia adalah terbitan Beling. Adab ialah asas kepada pembinaan insan yang seimbang, bukan sekadar hiasan tingkah laku, tetapi cerminan nilai, ilmu dan kepribadian. Dalam dunia yang semakin pantas dan terbuka, kita sering melihat kecanggihan mengatasi kesantunan, keberanian dan kebijaksanaan dan kebebasan melangkaui ke batas-batas. Buku Jangan Kurang Adab diterbitkan sebagai satu peringatan halus namun tegas bahawa kemajuan tanpa adab hanya akan melahirkan kekosongan jiwa dan keretakan masyarakat. Melalui naskah ini, pembaca diajak kembali memahami makna adab dan kehidupan seharian dalam tutur kata, dalam pergaulan, dalam menuntut ilmu, malah dalam memanfaatkan teknologi. Setiap helaian mengajak kita merenung bahawa adab bukan sesuatu yang lapuk, tetapi nilai yang sentiasa kekal merentasi zaman. Semoga buku ini menjadi panduan, penyuluh dan pencetus kesedaran agar kita tidak sekadar bijak, tetapi juga beradab dalam setiap langkah kehidupan. Buku Jangan Kurang Adab menekankan tentang kepentingan adab sebagai asas utama dalam kehidupan manusia. Penulis mengumpas bahawa ilmu, kejayaan dan kedudukan tinggi tidak akan bermakna sekiranya seseorang itu tidak memiliki adab yang baik. Adab dilihat sebagai cerminan peribadi seseorang, sama ada dalam hubungan keluarga, rakan, masyarakat maupun dengan Tuhan. Dalam buku ini, penulis menghuraikan pelbagai situasi harian yang sering kita abaikan dari sudut adab, seperti cara bercakap, menghormati orang lain dan menjaga tingkah laku di tempat awam. Ramai individu yang berilmu tinggi tetapi gagal menunjukkan akhlak yang baik. Ini menyebabkan ilmu tersebut tidak memberi manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Oleh itu, penulis mengingatkan bahawa adab perlu didahulukan sebelum ilmu, kerana adab membentuk cara ilmu itu digunakan. Selepas itu, buku ini turut menyentuh tentang cabaran dunia moden yang semakin melalaikan manusia daripada nilai adab, terutamanya dengan pengaruh media sosial. Sikap sombong, tidak menghormati pandangan orang lain, dan gemar mengkritik tanpa hikmah semakin berleluasa. Penulis menyeru agar kita kembali kepada nilai-nilai murni dan mengamalkan kesederhanaan serta merendah diri daripada setiap tindakan. Selain itu, buku Jangan Kurang Adab ini juga menekankan kepentingan beradab dengan semua. Buku ini juga menyeru kita supaya dapat mengawal emosi. Buku ini turut memberi contoh praktikal dan kisah teladan yang mudah diikuti. Kesimpulannya, buku ini memberi peringatan bahawa adab bukan sekadar pelengkap, tetapi keperluan utama dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan berakhlak. Dengan menjaga adab, seseorang itu bukan sahaja dihormati, malah menyumbang kepada kesejahteraan orang sekeliling. Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat sebagai panduan memperbaiki diri dan membina peribadi yang lebih mulia. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.